So ini dia guys, Honor 600 Pro. Telefon terbaru Honor yang ada kamera yang lawa dan korang boleh tengok sendiri dia punya design tu memang familiar. Phone ni akan launch dekat Malaysia tak lama lagi. So ini dia 5 benda yang korang boleh expect dekat phone ni nanti. Sebelum tu dekat dalam kotak korang akan dapat casing, SIM ejector, kabel USB-C dan charger 80W Honor Supercharge. So, apa yang best dekat phone ni? Yang pertama, phone ni ada design yang solid dan familiar. Dia punya build quality sangat kukuh, dia guna matte metal mid frame dan design dia nampak ada iras-iras macam iPhone 17 Pro. Tapi yang ni versi Android yang ada specs lagi kompetitif. Speaker dia ada dekat atas dan bawah. Atas ni pun ada IR blaster dan kat tepi ni ada AI button yang korang boleh guna juga untuk shutter button. Yang kedua, dia punya bezel sangat nipis. Honor kata bezel phone ni lagi nipis banding iPhone 17 Pro. So nampak lagi modern dan lebih full screen untuk viewing experience yang lagi immersive. Yang ketiga, phone ni ada 200MP super sensing camera. Phone Honor ni memang selalu all out dari segi kamera. So korang boleh tengok gambar-gambar dia sentiasa nampak cantik. Tapi paling best, dia punya stabilization ada rating SIPA 65. So korang ambil gambar sebelah tangan pun dia tak gegar. Jadi gambar yang korang ambil akan sentiasa nampak sharp dan stabil. Dan kamera phone ni boleh buat zoom 120 kali dengan AI super zoom. So korang boleh tengok sendiri, ini gambar 1x dan ini pula gambar 120 kali zoom. Yang mana hasil dia tetap usable dan bukan kabur-kabur macam phone lain. Yang keempat, phone ni ada pilihan warna yang menarik. Contohnya dekat tangan saya ni warna orange dan dia ada dua warna lagi iaitu golden white dan warna black yang nampak sangat elegan. Dan yang kelima, phone ni ada specs flagship. Honor kata ini merupakan model accessible flagship. So korang boleh expect phone ni ada specs macam chipset laju, skrin terang, bateri besar dan of course charging 80W. So Honor 600 series ni akan rasmi masa 23 April nanti. So agak-agak korang, berapa phone ni akan jual nanti?